Bila saya experience dengan benda-benda yang kecil tau. Every time nak makan, every time bila nak kayuh, saya baca bismillah. It's just that, simple as that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Sai dalam Kopi Dulu Podcast. Kali ini kita dah masuk ke episod yang keempat bagi segmen Bikepacking bersama dengan tetamu istimewa kita, Encik Zaharis Huzaimah. Sihat Cik Zaharis? Sihat, alhamdulillah. Bikepacking ni Cik Zaharis, saya meletak je tajuk bikepacking. Bikepacking ni adakah terma, sebab kita biasa dengar backpacking, backpack kan? Ya. Bikepacking. Ada. Ada, memang ada. Memang ada. Tapi masa saya mula travel dulu, saya tak pernah tahu pun term-term ni semua. Saya tahu berapa tahun lepas tu bila saya dah travel, baru saya dengar macam orang panggil saya macam, oh, he's a bikepacker. Benda macam tu. Saya macam, oh, ada rupanya term-term macam ni. Okey, so betul lah apa yang saya letak tu, bikepacking. Betul. Terima kasih. Baik, untuk tuan-tuan dan puan-puan ingin dapatkan basikal baru ataupun basikal second hand ataupun dapat servis untuk repair basikal dan juga servis pemasangan basikal, seperti mana tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam set podcast kita pada kali ini. Podcast kita ini ditaja oleh satu kedai namanya Lasak Pro Ride. Lasak Pro Ride ni terletak di Bandar Baru Anstek, Nilai, Negeri Sembilan, dan pekerja dia adalah pekerja yang berpengalaman dalam industri ataupun dalam dunia berbasikal ni lebih daripada 15 tahun. Kedai ini merupakan satu-satunya dealer rasmi Kuah Hara di Malaysia. Dan kedai ini beroperasi dari pukul 10 pagi hingga 6.30 petang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi di talian 012-3721-758 Abang Lan, atau pergi sahaja di social media Facebooknya Lasak Pro Ride. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Cik Zaharis, kita dah masuk episod yang terakhir. Episod yang terakhir ni saya nak tanya soalan-soalan yang lebih-lebih ringan sikit lah. Kita dah throwback banyak kat episod 1, 2, 3 kan. Cerita pasal travel, pasal apa semua. Episod yang terakhir ni personal achievement Cik Zaharis. Saya nampak Cik Zaharis ni, personally lah, saya yang mengikuti sedikit sebanyak perjalanan Cik Zaharis ni, seorang yang bagi saya sangat-sangat adaptif. Maksudnya kalau waktu tu zaman blog, Cik Zaharis guna blog kan. Waktu tu zaman mula YouTube, Cik Zaharis guna YouTube. Dan Cik Zaharis pun memang edit sound pun menggunakan sound, maksudnya quality lah, yang bukannya kita kata main cincai-cincai punya kerja kan. Dan sekarang ni dah mula masuk ke TikTok. Ya, baru nak masuk. Baguslah. Okey. Dari mana? Maksudnya memang kita ni sebagai dalam apa-apa kerjaya kita ni pun memang kita perlu adaptif dalam situasi ni. Ya, memang kena adapt lah. Macam masa okey, bila saya travel dulu pun memang macam itulah. Maknanya masa saya travel dulu, okey, saya asalnya memang macam saya cakap dalam episod sebelum ni lah, saya memang asalnya memang orang sini, memang saya punya family pun very traditional semua. Tapi tak semestinya kita kena, as long as kita tahu root kita. Maknanya bila kita pergi ke China, kita kena macam adapt dengan Chinese punya culture. Kalau kita pergi Europe, kita adapt dengan European punya culture, you know. Maknanya untuk memudahkan kita untuk berkawan, kita janganlah macam terlalu tertutup. Maknanya kita kena open kita punya mind. Itulah bila kita travel, kita sebenarnya nak open kita punya mind, benda macam tu. So samalah dengan buat benda-benda macam ni. Maknanya katalah macam saya, contoh, kalau saya adalah seorang fotografer dan saya asalnya fotografer yang pakai filem, saya tak boleh menutup saya punya mind tu. Maknanya saya nak pakai filem je sampai ke mati, you know. Saya kena adapt. Bila orang dah pakai digital, saya kena tukar digital. Kita kena adapt tu semua. So daripada saya travel dulu, memang benda tu dah banyak mengajar saya lah untuk adapt ni semua. Footage sekarang dekat TikTok kan? TikTok tu pun masih menggunakan footage daripada kamera lah ke phone? Kamera campur dengan phone. Oh, ada juga. Pasal macam contohnya dia ada kelebihannya, macam kamera selalunya kualiti dia much better lah compare dengan phone. Tapi kalau phone ni in terms of mobility, dia lagi senang. Maknanya kalau macam kata kalau ada kuda lari depan kita tiba-tiba, kita tak sempat nak ambil keluarkan kamera, tapi kita sempat keluarkan phone. Kita nak terus tekan and terus shoot. So kita dapatlah capture, kita dapatlah the moment tu. So benda-benda macam tu lah. So maknanya kita kena pandai mixkan lah. So sekarang ni Cik Zaharis kalau travel,
apa yang mesti ada dalam satu set equipment tu lah? Kamera. Okey, saya memang daripada dulu sampai sekarang lah, saya memang yang tradisionalnya saya ni, saya pakai kamera SLR, kamera mirrorless ni semualah. Okay. Saya bawa kamera dengan saya punya lens semua tu, dengan Tripod ada semua? Tripod memang saya akan ada. Okay. Tripod ada. Kalau trip saya tu banyak, macam contoh banyak menggunakan tenaga, as in like saya kena hike jauh, yang tu saya tak bawa saya punya glide cam, stabilizer. Gimbal pun saya bawa kadang. Okay. Tapi kalau macam trip yang memang saya nak fokus untuk filming, saya akan bawa gimbal lah. Tapi macam saya ni kadang-kadang saya tengok dulu, trip saya tu adalah adakah saya nak travelling first ataupun filming first. Kalau filming first, maknanya filming tu adalah priority, saya akan bawa lagi banyak lah barang. Okay. Macam tu. Tapi kalau macam untuk adventure, filming ni setakat macam secondary, saya akan kurangkan barang kamera saya lah. Phone pun ada juga? Phone pun selalunya ada untuk phone ni untuk macam contoh, tak semestinya capture the moment tu je. Contohnya macam bila kita masuk pasar yang ramai orang, contoh. Kalau susah kita bawa kamera besar, kita akan create attention. Tapi kalau phone, tak ada orang peduli. So, moment tu lagi bagus lah. Faham, kita dapat natural punya moment. Dapat natural punya moment. Dan juga kalau yang saya tengok jelajah Malaysia hari tu kan, pusing Malaysia tu ada bawa, yang itu apa nama? Stick, lepas tu Insta360. Saya bawa Insta360. Saya bawa stick dia, tarik panjang-panjang. Lepas tu, saya letak lah, saya ada 2 stick tu. Satu saya attach dekat depan, satu kat belakang. So, kamera tu tukar-tukar lah. Okay, menarik. So, okay. Jadi what's next untuk Cik Zahari sekarang ni kan, kita boleh nampak itu adalah equipment yang dikongsikan oleh Cik Zahari, apa yang digunakan. So next trip dia bila? Mungkin winter ni, tunggu winter. Tapi buat masa sekarang ni, disebabkan anak-anak saya semua dah dekat sini, dia sekolah kat sini, saya kurang sikit travel. Kurang sikit travel maknanya saya tak travel macam dulu. Dulu kalau saya keluar sekali setahun lebih macam tu kan. Lepas tu balik bekerja kejap, lepas tu keluar lagi setahun macam tu kan. Macam sekarang ni, macam dulu saya banyak bergerak dengan basikal kan. Maknanya saya daripada point A ke point B ke point C ke point D macam tu. Okay. Macam sekarang saya banyak nak ke point A saja dan saya go deep in point A. Duduk lama di situ. Duduk lama kat situ pasal bila saya travel dulu dengan basikal, saya rasa macam saya cuma touch the surface. Tapi macam sekarang ni saya nak more in depth. Macam contoh, saya nak ke salah satu tempat yang saya akan pergi adalah ke Mongolia. Okay. Dan saya akan duduk dengan orang-orang nomad kat situ dan live nomadic life dengan diorang. Saya nak tengok, saya nak filmkan diorang punya lifestyle semua tu. So saya akan duduk lama dekat satu tempat tu saja. Tapi masih berbasikal? Berbasikal tak juga. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Tengok macam mana. Tapi kalau berbasikal pun mungkin kalau in the near future ni, saya akan cari country-country yang macam kecil-kecil. Contohnya macam dekat Taiwan contoh. Dan saya mungkin akan pusing satu Taiwan dalam sebulan, 2 bulan. Tak lama macam dulu. Sementara tunggu anak ni besar-besar tu. Lepas ni boleh cycle sama-sama lah. Ya. Bila dia dah pasal, especially anak lelaki saya, berapa kali dia cakap, "Papa, I want to cycle with you." Dia cakap, so macam, okay, kau tunggu, kau siap. Menjadi inspirasi yang anak lelaki tu umur? Dia sekarang form 1. Form 1, anak sulung lah kan? Yang sulung. So sikit lagi ni, saya rasa tengoklah form 4 ke apa, saya buat ada dia macam sebulan punya trip dulu kan. Tengok macam mana lah. Okay, menarik. Next project, maksudnya yang terdekat ni kan, ada project apa-apa dari segi dokumentari ke, ada kena buat video ke apa ke yang mungkin boleh share kepada viewer? Macam sekarang ni, saya banyak macam tahun ni saya banyak shoot untuk macam company. Saya banyak shoot area kelapa sawit ni semua. Corporate video company lah. Video company lah. Tapi kalau untuk saya punya own project yang saya banyak nak ke belah Central Asia sekarang untuk dokumentkan nomad punya life dekat belah sana. Yang benda ni saya dah pernah buat dulu, tapi yang ni saya nak buat lagi in depthnya, di mana saya akan dokumentkan orang nomad masa dia orang nak pindah tu. Pasal dia orang pindah ikut musim. Okay. Bila time winter, dia orang akan turun dekat tempat yang kurang sejuk. Dia bawa semua animal dia orang lah. Memang rumah-rumah semua tu dia angkat. Rumah tu semua, yurt tu semua dia akan letak kat atas unta, dia bawa dia punya kuda, dia punya kambing semua kan. Memang beratus-ratus lah. Dan diorang akan kadang-kadang sampai 3-4 hari, ada sampai 5 hari dia pindah ke lowland yang kurang
yang kurang sejuk untuk animal diorang, dan diorang akan duduk sampai bulan Mei, Jun yang tu, diorang pindah balik dekat tempat yang tu. So Itu di negara mana Cik Zahari? Mongolia, Kyrgyzstan. Okey. So saya wondering lah, kalau boleh saya tanya kan. Adakah mereka ni sebenarnya lari dari kemodenan yang bangun dekat dalam negara mereka itu ke, ataupun memang masyarakat dia memang macam tu? Masyarakat dia memang macam tu. Dia dah memang biasa macam tu. Macam contoh macam Mongolia tu. Tapi sekarang ni dia orang dah berubah lah. Sekarang ni dah makin moden lah. Benda tu sebenarnya dah makin hilang lah ya. Maknanya macam Mongolia, ke lepas ni diorang pakai truck pula ke kan? Bawa jeep ke dah makin tu. Macam sekarang ni pun okey, macam dekat Kyrgyzstan kan. Dekat belah north diorang dah tukar pakai truck ni semua. Diorang dah tukar semua. Tapi kalau dekat belah south masih banyak, dekat border dengan China ni. Diorang masih ramai yang memang still hidup macam tu. Okey, faham. Dan buku ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok buku yang ada di hadapan ni adalah buku hasil tulisan Cik Zahari sendiri yang bertajuk Dengan Basikal Aku Merentas Benua Asia. Benua Asia ni maksudnya trip yang pertama lah. Pertama sekali, tahun 2010 dulu. Ni baru first book. Dalam buku ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat perjalanan kehidupan beliau. Ada yang saya baca kenal dengan seseorang, Maria bukan nama sendiri, bukan nama sebenar. Itu di episod-episod akhir di Kyrgyzstan, ada juga di-share dalam episod yang sebelum ni kan? Ya, ada. Memang bukan nama sebenar ke? Bukan nama sebenar. Tapi lebih kurang. Lebih kurang. Okey, baik. So tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan buku ni. Kalau ikut harga retailnya adalah RM62 untuk satu buku, tapi dengan Kopi Dulu Podcast, promo code yang saya akan letak dekat bawah, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan hanya dengan RM52. Dan apakah next book dia selepas ini? Okey, the next book dia adalah buku kedua saya, di mana saya mengayuh dekat belah Arctic dulu, yang masa saya cari Northern Lights semua tu. Yang tu yang buku kedua. Pasal banyak lagi saya punya cerita ni sebenarnya. Mengikut benua lah kot Ikut trip lah. Dan memang dapat jumpa aurora. Banyak kali. Tiap-tiap malam jumpa masa tu. dah tak angkat gambar dah. Dah tak larat dah pasal terlalu sejuk kan. Pasal masa nak shoot aurora tu memang beku lah, disebabkan tengah-tengah malam saya kena diri kat situ, saya buat time lapse kerana lama-lama tu kan. Memang bila dah cukup footage macam dah cukup dah. Okey, baik. Dah tua-tua ni kan Cik Zaharis kan. Kita dah penutup dah ni kan. Umur pun dah 40 lebih, 50 kan. Betul. Dah senja. Apakah maksudnya lepas ni nak travel basikal lagi ke, ataupun cukup untuk settle down di sini ke? Macam mana dengan anak pula? Anak baru bersemangat ni nak berbasikal. Apa plan untuk? Boleh lagi. Tapi mungkin tak sekuat dululah. Memang sekarang ni pun saya dah rasa saya punya energy tu dah deteriorate dah. Dah makin slow kan. Tapi bagi saya basikal ni bukanlah kita kena betul-betul kuat sebenarnya. Pasal basikal ni bila kita boleh slow, take our time semua kan. Kenapa saya still nak travel dengan basikal adalah kerana bagi saya memang dia macam freedom. Pasal basikal ni kita boleh sukati. Tak payah isi minyak, tak payah apa, kita jalan Kita boleh masuk jalan kecil, jalan dalam mana kan. Itu semua kan. Dan tak terikat dengan time. Kalau saya travel dengan bus, train ni semua saya kena catch. Okey, bus pukul 8. Saya kena ada kat situ pukul 7.30. Tu daripada saya kena arrange transport daripada hotel nak ke bus station. Macam leceh kan. Kalau dengan basikal ni saya jalan je. Saya rasa nak tidur kat mana saya tidur je. Dia macam tu kan. Dan basikal ni pula bila saya travel dengan basikal rasa macam lagi senang nak berkawan dengan orang lokal. Disebabkan dia macam humble. So orang tengok pun orang ajak datang rumah, benda-benda macam tu semua kan. Yang kalau macam tu kan, dia masak, dia bagi masak, dia bagi duduk tinggal kat situ, memang free lah. Memang free. Tapi selalunya saya akan buat something lah. Maknanya walaupun free, contohnya macam kalau dia ada anak kecil, kita layan anak dia. Kita ajarlah anak dia cakap English ke apa. Kita buat benda-benda macam tu. So dia orang suka lah. Menyumbang balik lah. Kita menyumbang daripada segi tu. Okey, faham. Baik. Dan dalam banyak-banyak achievement ataupun kita kata yalah pencapaian lah kan, dapat pergi berbasikal, dapat menulis buku, dapat menyediakan dokumentari, menjadi apa kita kata sponsor-sponsor yang besar. Apakah yang Cik Zaharis rasa personal achievement yang paling bermakna dan paling besar lah, yang sangat-sangat seronok dan sangat-sangat excited bila dapat achieve?
experience dan apa yang ada dekat diri kita, benda yang boleh menukar diri kita. Bagi saya benda macam tu. Maknanya macam-macam lah, macam experience tu okey, macam dulu saya macam contohlah ni contoh. Saya ni adalah orang yang memang mencari. Saya memang mencari makna ni semua, benda-benda macam tu semua kan. So bila saya travel ni, saya experience sendiri, sebagai contoh, saya experience sendiri macam mana rasa dia kalau kita kena tawakal, betul-betul nak tawakal, macam yang perkongsian near death experience tu kan. Benda-benda macam tu kan. So because macam bila saya travel tu, every time sebelum saya tidur, saya akan terfikir, saya boleh ke bangun esok pagi? Because macam saya cakap tadi kan, bila kena sejuk tu kan, saya rasa macam badan saya ni sebenarnya lemah tau. Saya ni betul-betul lemah, macam benda sikit pun saya boleh mati, benda macam tu kan. Sebelum saya tidur tu, saya terfikir macam mana kalau snow yang tebal dekat atas dahan tu, kalau dia jatuh hempap macam tu, saya mati kat situ. Ataupun beruang, serigala attack, saya dekat tengah-tengah hutan seorang, dia attack, saya mati. Lepas tu kalau orang boleh, saya tengah tidur seorang, zip tent tu boleh je buka senang-senang kan. Orang boleh je ambil pisau, dia tikam je saya, dia ambil semua barang-barang saya, dia nak bunuh saya semua senang kan. So maknanya banyak benda yang sebenarnya boleh membunuh saya lah, senang cerita. So bila saya bangun, every time saya bangun tidur kan, saya akan rasa macam bersyukur tau. Dia punya bersyukur tu kan, saya rasa lebih perasaan bersyukur, perasaan bila saya tengok the Northern Lights semua kan. Every time bila saya cakap subhanallah lah, contoh dia punya intensity lebih daripada bila saya dekat masjid lepas mayang, bila saya baca subhanallah tu, lebih daripada situ tau. Because dekat masjid kan, bila saya baca subhanallah kan, dalam mind saya tengah kira tau. 1, 2, 3 sampai 33. Okey, tu lepas tu Allahu Akbar 34 kali kan. Tapi bila saya dekat on the road kan, benda tu memang datang daripada dalam tau. It's different lah. Senang cerita. This kind of experience lah yang mengubah kita lah sebenarnya. Dan saya pun macam dulu masa benda ni semua terjadi masa saya travel lah. Masa saya dekat sini, macam macam parents saya lah, dia very traditional kan. Dia orang selalu cakap kat saya, bila pergi travel nanti kau jangan tinggal semayang semua, nanti bala semua, benda-benda macam tu kan. Macam benda yang very negatif, benda yang very, bagi saya macam menakutkan tau. And then macam saya cakap tadi lah, mula-mula tadi, saya ni jenis orang soul yang mencari. Bila saya travel tu, bila saya experience dengan benda-benda yang kecil tau. Every time nak makan, every time bila nak kayuh, saya baca bismillah. It's just that, simple as that. Bila saya baca bismillah kan, feeling dia lain. Feeling dia bukan apa tau. Because bila saya travel, masa itulah saya try baca Quran. Bila saya baca Quran kan, masa dekat sini saya baca Quran untuk dapat pahala. Tapi bila saya on the road, saya macam terfikir, sebenarnya apa Tuhan nak cakap kat saya sebenarnya. So saya start baca dia punya translation kan. So bila saya cakap bismillah pun kan, saya terfikir tau, dalam banyak-banyak attributes of Allah kan, kenapa saya tak cakap bismillah ar-razzaq al-mutakabir contoh, tapi dia ar-rahman ar-rahim, because it's very, it's bismillah, dengan nama Allah yang very compassionate, very loving, the most merciful kan. So kan macam daripada situ kan, baru saya rasa macam bercanggah dengan yang dululah, yang sebelum ni kalau tak semayang kena bala ni semua macam very negatif kan. Tapi this time saya rasa macam bagi saya lah, ini cuma bagi saya, bukan nak mengajar lah, saya cuma share, saya cuma nak share lah. Saya rasa macam Tuhan tu ibarat seorang bapa yang penyayang. Dan saya pula masa tu, saya start rasa yang saya ni macam seorang anak yang manja. Yang nakal-nakal, yang buat jahat ni macam nakal-nakal, tapi manja macam. And then so daripada situ saya rasa lagi tenang tau. Pasal saya rasa macam sebenarnya Tuhan ni very loving. Dia very loving. So bila saya ada berhadapan dengan benda-benda yang nak mati semua, kesusahan ni kan, saya rasa macam confirm lah Tuhan akan tolongnya lah. Pasal bila saya berdoa pun, and then bila saya baca Al-Fatihah pun kan, saya start dengan benda basic lah. Baca Al-Fatihah, and then saya teringat masa saya kecil, bila saya nak minta mak saya belikan saya candy,
saya akan puji-puji dulu. Saya cakap, mak ni lawa lah, your makeup is nice lah, very nice. Exactly the same feeling saya rasa bila saya baca Al-Fatihah tau. Saya puji-puji Tuhan dulu, saya you are the master of judgment day, I pray to you, engkau lah yang aku minta tolong kat kau. Sekali tiba-tiba, can you show me the right path, like ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba minta kan, so the feeling is more like that lah. Dan ini sikit lah yang saya boleh cerita. So maknanya daripada situ dia macam mengubah saya punya perception, mengubah saya punya tawakal, mengubah saya punya hubungan dengan Tuhan. This is the spiritual lah. Dan benda-benda tu dia terkesan sampai ke hari ni. Walaupun saya duduk kat sini sekarang, dia terkesan lah sebenarnya. Menarik. Yalah, sebab kita kebanyakan kita take for granted everything kan. Bangun pagi tu kita dah rasa bangun pagi biasa, anak-anak ada kat sebelah, kita sarapan hantar pergi kerja kan. Tapi bila mana situasi berada di perjalanan atau permusafiran ni, setiap benda tu tidak pasti dan kita tak tahu pun apa akan jadi, menyebabkan tawakal kita letak pada Allah tu lain. It's very different. Dia tawakal satu, yakin tu satu kan. Bila yakin tu another thing. Yakin tu another thing. Memang kita rasa dekat. Sebenarnya tak boleh. Bila cakap tak boleh. Kita kena experience. Saya pernah ada pengalaman. Saya personally dulu lah kecil-kecil kan. Pengalaman dikejar anjing. Dikejar anjing. Waktu tu ingat lagi di masjid. Lepas tu ayah saya zikir, ayah saya stay lama zikir kan. Lepas isyak kan. Saya rasa fed up. Saya nak balik sendiri kan. Saya jalan kaki balik rumah. On the way tu jumpa dengan anjing, tersempat anjing kejar, saya balik ke masjid. Lari balik ke masjid dan dekat tangga masjid tu saya terjatuh. Waktu tu memang kita kata kena gigit lah. Kan sampai tak kena memang dah jatuh. Tapi kita tengok lepas dah jatuh tu anjing tu patah balik. Tak tahulah dia gelak ke apa kat budak ni kan. Tapi memang moment tu at the right moment tu memang tawakal kita tu satu je lah. Kita letak kat Tuhan kan. Kalau orang yang mungkin hari ke hari dia lalu rutin dengan biasa je, dia makin lama makin kurang menghargai. Itu pun yang saya rasa juga bila saya dekat sini. Disebabkan mungkin bila dekat sini bendanya semua dah teratur tau. Saya dah tahu kejap lagi saya makan, petang ni saya dinner kat rumah. Saya benda macam tu. Tapi bila kita tak tahu, bila live ni kita tak tahu apa jadi esok ni semua, bergantung kita tu, yakin kita tu lain macam lah. Kena experience benda ni, susah nak cakap. Menarik. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala pun dalam Quran pun memang menggalakkan untuk umat dia, untuk umat Islam ni bermusafir kan. Bermusafir. Dengan musafir itulah kita mengenali diri kita yang paling penting. Mengenali diri kita, siapa diri kita yang sebenar dan mengenali Tuhan dalam masa yang sama. Betul. Okey, baik. Nampaknya kita tutup dengan spiritual moment, spiritual sharing. Sikit-sikit lah boleh share. Menarik. Okey, terima kasih banyak Tuan Zaharis. Mungkin untuk yang akhirnya sebagai penutup, Cik Zaharis ada nak shout out sikit untuk buku ni macam mana? So kalau siapa yang berminat dengan saya punya travel punya story ni semua, boleh check out link yang ada ni. Pasal sekarang ni ada promo untuk saya punya buku ni. Ini buku pertama saya dan cerita dia yang saya rasa paling best lah, disebabkan buku ni dia menceritakan kisah macam mana saya start travel masa mula-mula dulu, daripada kosong. Bila dah lepas tu semua saya dah pandai lah. So masa yang ni memang gamble lah, daripada kosong tak tahu apa, saya menangis semua dalam cerita ni, dalam buku ni. Baik, terima kasih banyak Cik Zaharis atas perkongsian yang tak ternilai sebenarnya. Sama-sama. Puluhan tahun perjalanan disharekan dalam 4 episod bersama dengan Kopi Dulu Podcast. Sebelum saya tamat episod ini, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapatkan basikal baru, basikal second hand, ada beli basikal online tak reti nak pasang, boleh juga datang ke kedai Lasak Pro Ride di Bandar Anstek Nilai Negeri Sembilan. Untuk nombor untuk dihubungi, tuan-tuan dan puan-puan boleh kontak 012-3721-758 Abang Lan atau pergi sahaja di Facebook Lasak Pro Ride. Sekadar itu sahaja perkongsian kami. Sedikit kemaafan saya ajukan jika ada terdapat salah dan silap dalam perkongsian kita untuk 4 episod ni. Terima kasih banyak Cik Zaharis. Terima kasih. Saya pun sama. Minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam segmen yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.